Ajaib, FIFA kalah di CAS. FAM akhirnya bebas dari tuntutan. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, bersama 7 pemain warisan kini dianggap berada dalam keadaan yang sukar selepas jawatan kuasa rayuan FIFA mengekalkan hukuman yang dikenakan sebelum ini. Menurut pemerhati bola sepak tempatan Datuk Christopher Raj, peluang untuk FAM dan pemain-pemain berkenaan memenangi rayuan di Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS boleh disifatkan sebagai tipis dan memerlukan satu keajaiban. Christopher menjelaskan, berdasarkan rekod 2 tahun terakhir, iaitu 2023 dan 2024, Badan Induk Bola Sepak Dunia itu tidak pernah tewas dalam mana-mana kes di CAS. Daripada 54 kes yang dibawa menentang FIFA sepanjang tempoh tersebut, kesemuanya memihak kepada FIFA. Data itu, katanya, menjadi bukti betapa kukuhnya sistem undang-undang dan penulisan akta yang digunapakai oleh badan induk berkenaan. Satu keputusan yang ajaib kalau FAM menang di CAS. Kalau melihat kepada fakta kes terdahulu, apabila jawatan kuasa disiplin FIFA menjatuhkan hukuman kepada mana-mana persatuan bola sepak dan keputusan itu dikekalkan oleh Tribunal FIFA, mereka akhirnya kalah di CAS, katanya. Beliau menambah bahawa keputusan FIFA yang telah disahkan oleh 2 peringkat dalaman badan itu menjadikan segala usaha rayuan amat mencabar untuk dipatahkan. Menurut Christopher, situasi ini menunjukkan betapa mantapnya perundangan FIFA serta ketegasan mereka dalam menguruskan pelanggaran Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA FDC berkaitan isu pemalsuan dokumen. Walau bagaimanapun, beliau tetap mengharapkan FAM dapat mencari ruang untuk membela diri dan memperjuangkan keadilan bagi pemain-pemain terlibat. Sebagai peminat bola sepak negara, kita sudah pasti mahu melihat FAM menang di CAS. Harapan tetap ada, walaupun kecil, katanya. Dalam keputusan yang diumumkan kemarin, jawatan kuasa rayuan FIFA menolak rayuan yang dikemukakan oleh FAM dan 7 pemain warisan Malaysia, iaitu Gabriel Felipe Arocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javian Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Hector Alejandro Hevel Serrano. Rayuan itu difailkan bagi membantah keputusan jawatan kuasa tata tertib FIFA yang dibuat pada September lalu, selepas mereka didakwa melanggar Artikel 22 FDC berkaitan pemalsuan dokumen. FAM menerusi kenyataan pemangku presidennya, Datuk Muhammad Yusof Mahadi, menegaskan pihaknya akan meneruskan perjuangan dengan membawa kes berkenaan ke Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS. Katanya, ini merupakan kali pertama FAM berdepan dengan situasi seumpama itu dan mereka sedang menunggu keputusan bertulis daripada FIFA untuk dijadikan asas bagi langkah seterusnya. FAM mempunyai tempoh 10 hari untuk memohon keputusan bertulis penuh daripada FIFA dan selepas penerimaan dokumen tersebut, mereka diberi masa 21 hari bagi mengemukakan rayuan rasmi kepada CAS. Dalam pada itu, keputusan terkini daripada jawatan kuasa rayuan FIFA bermaksud FAM perlu membayar denda sebanyak CHF 350,000, kira-kira RM1.8 juta seperti yang telah diputuskan sebelum ini. Bagi 7 pemain terbabit pula, mereka kekal digantung selama 12 bulan selain dikenakan denda CHF 2,000 bersamaan RM10,411 setiap seorang. Muhammad Yusof dalam kenyataan lanjut menegaskan FAM tidak akan berputus asa dan akan terus memperjuangkan hak pemain serta maruah bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa. Ini kali pertama FAM berdepan dengan situasi seumpama itu dan pihak pegawai serta pengurusan kami amat terkejut dengan keputusan itu. Namun kami akan terus teguh memperjuangkan hak pemain dan kepentingan bola sepak Malaysia di peringkat global, katanya. Dengan keputusan FIFA yang mengekalkan hukuman, harapan kini bergantung kepada kekuatan hujahan FAM di CAS. Walaupun statistik menunjukkan rekod kemenangan FIFA yang sempurna dalam kes-kes terdahulu, penyokong tempatan tetap berharap agar Malaysia mampu mencipta sejarah baharu.